Macam mana you dengan Farhan? Tak nak cakap pasal dia boleh tak? I tak ada mood. Tengah marah ni. Marah apa ni? Kenapa ni? Tak adalah. I tak tahulah. I tak tahu nak cakap macam mana. I nampak macam bayangan tu 50-50. Sikit-sikit isteri dia, sikit-sikit isteri dia. Nyampah pula. Oh, okay. Don't tell me yang isteri dia dah tahu pasal ibu dulu. Macam tu? Yang itu I tak tahu dia tahu ke tak. Tapi sekarang ni isteri dia tu mengada-ngada sangat. Sikit-sikit pergi hospital, sikit-sikit pergi hospital. Sakit tu, sakit ini. So dia perhatian lebih lah. Okay, I faham perasaan you macam mana. Dan you tak boleh nak salahkan wife dia sebab wife dia tak tahu apa-apa. Okay? You yang ganggu kebahagiaan rumah tangga dia juga. Kalau you nak jadi nombor 2, you kena bertolak ansur. Kalau you betul-betul sayangkan Farhan, you sepatutnya boleh terima apa juga keadaan dia. Sekarang ni you baru berkawan tau. I tak boleh nak bayangkan kalau you dah kahwin nanti, you sanggup ke nak hadap hidup bermadu ni? No, I'm not going to share. I'm not going to share him with anyone. He's my husband, my husband. Alright? Tadi istilah bermadu.